Segala transaksi bank banking haruslah memaparkan masa dia, jam, minit dan saat itu. Maknanya waktu transaksi itu berlaku memang dia dah datang sekali. Kenapa pula dapatkan ni dipisah-pisah pula? Sedangkan benda tu diprint sekali. Dia tak ada pisah-pisah. Oh, dia tak ada. Aku tunggu mak aku lah dulu kau masa kau tak payah duduk sini tak muat kau. Tak ada. Tak mana? Dekat penyata tu kalau kita punya nama dia print, macam mana boleh tertinggal minit dengan saat tu, jam tu, nak tanya dia juga. Sistem mana dia guna? Aku pun pening juga ni. Dia kan ada jalur debit dengan kredit. Lepas tu baki. Kalau penyata kita disamakan dengan penyata untuk hutang, maknanya kita ni saving. Penyata tu sama dengan penyata hutang. Kalau hutang, statement dia memang bermula dengan debit, kredit dan balance. Kalau penyata untuk simpanan, dia mestilah bermula dengan kredit, debit dan baki. Habis tu kalau dah bermula dengan debit, macam mana kita saving, kita nak bermula dengan debit? Cuba cakap. Nak tolak kat mana kalau tak ada duit masuk? Macam mana nak tolak? Dia mesti bermula dengan masuk dulu baru keluar. Kalau itu simpanan, kalaulah kredit, kalaulah hutang, contohnya kredit kad lah dan sebagainya, dia mesti bermula dengan debit. Debit itu adalah kan kita belanja dulu. Lepas tu baru kita bayar. Betul, yang kredit kita bayar untuk yang debit tadi kan kita guna dulu. Itu maksud dia. Tapi sekarang dia pukul rata. Maknanya yang bengongnya kita. Apa ni? Macam mana? Lepas tu, macam mana dekat penyata kita, yang kita saving, yang kadang ni ada outstanding pula dah. Kita bukan hutang. Macam mana nak buat ni? Keliru. Kenapa? Ada kenapa kat situ? Ada sesuatu yang berlaku. Mana orang kerja bank tu, jangan duk salahkan sistem ni, salahkan saya. Salahkan saya lah sebab saya dah bagi tahu dekat rakyat Malaysia ni supaya tengok semua penyata-penyata agar kamu-kamu yang di dalam itu tak payah nak usik-usik, bagi je sistem itu yang bekerja. Kan orang dah buat tu untuk memudahkan. Dah memudahkan sebab tu sistem bank tu dicipta. Maknanya tak payah nak susah-susah kamu nak kira, nak tolak, nak ambil, nak begitu. Itu tujuan dia dicipta ni kan, untuk memudahkan, untuk tepat segala-galanya. Kalau dia down, kalau dia bermasalah, dia mesti semua sekali. Seluruh. Kalau betul-betul dia jadi masalah, menggelupur masing-masing orang bank tu, dia tak ada nak relax. Kalau kita pergi nak buat aduan, dia buat tak tahu, buat bodoh. Dia buat tak tahu lah sebabnya duit kita bukan duit dia. Dia tahu duit tu pergi ke mana. Cuba kalau duit dia menggelupur juga, ni kita kata, kita bagi tahu ni. Kita lagi, balik kerja malam-malam. Yang kerja malam-malam tu, pakai-pakai IT tu kan. Yelah, dia orang kan cakap, orang kat dalam bank, orang yang kerja malam-malam lah. Orang yang kerja malam-malam tu, kenapa? Kenapa kadang sistem masuk ni susah? Dia bukan senang nak masuk manual ni. Sebab mesin ni dia tak dengar cakap kau sebenarnya. Mesin kalau dia macam tu, dia tak akan berubah. Kalau nama bapak kau macam tu, nama kau macam tu lah. Bila mix match satu, dia tak akan terima. Tapi kalau salah diterima, maknanya adalah sesuatu yang tidak kena. Kerja contoh pukul 12 minit, 12 saat. Dia akan keluar tarikh hari sekian, jam sekian, minit sekian, saat-saat dia sekian. Dia tak mungkin tertinggal satu baris tu. Dia tak tinggal, dia gerak sekali. Kenapa pula yang dekat segmen ni, dia tinggal pula hari tu, jam tu pergi ke mana? Tak ada jam katnya. Handphone ada jam. Jam pakai lagi kat tangan kan? Tapi urusan dekat bank tak ada pula masa ni kan. Ketinggal pula, ada hari aja. Macam mana nak buat kan? Itu tidak pernah berubah. Tak ada dia nak tukar-tukar, hari ni dia nak jadi macam ni. Hari ni esok dia jadi macam ni. Kena kenal pasti perkataan yang ditulis itu dia je. Oh, dia tak keluar separuh, oh panjang sangat, keras separuh. Tak ada. Sebab dia tak dengar. Dia tak kenal. Dia akan keluar sama je. Kalau tak cukup dia reject. Itu mesin lah. Kerja dia, tugas dia. Tugas dia memang bila tak sama, dia tak nak dia. Tak nak aku ni, bukan bini aku ni, kata dia ni bini orang ni, dia tak nak aku. Dia macam tu lah. Dia bukannya kenal ni skandal pun boleh jugalah. Tak ada dia. Dia tak ada. Kesian orang dah pernah cipta sistem bank ni dengan keselamatan. Semua dah ada, dah cukup lengkap. Tapi dapatlah kat tangan-tangan ni, kamu ni kan, kamu kena tahu, tak ada satu orang pun majikan yang melindungi orang yang tidak amanah. Sistem bank itu kenapa dia buat ketat? Kenapa dia dah jaga semua tu? Masuk, minit, keluar, masuk, semua tu dia jaga siapa? Dia jaga pelanggan. Dia jaga kita ni yang pemilik akaun. Dia bukan jaga yang kat dalam tu. Salah faham dah kita ni. Kita ingat mereka jaga kaki tangan mereka. Tak sama sekali. Mereka tak jaga kaki tangan mereka yang pecah amanah. Mereka memang menjaga hak dan melindungi pemilik akaun. Itu kena tahu. Jadi orang kat dalam bank tu sudah-sudah tak payah menggelupur lagi. Kalau sistem ABS itu maknanya dia tak pandang tu. Yang tambah, yang tolak dekat tepi. Satu jalur kan? Macam ni satu jalur. Ni dia letak ni satu jalur. Yang ni balance. Ni satu jalur dia letak. Debit, kredit kat sini semua. Okey? Kat sini semua. Bila satu jalur itu, debit dengan kredit berada dalam satu jalur yang sama, itu maknanya dia menggunakan sistem ABS. Maknanya dia ni adalah angka-angka yang mutlak. Tanpa ada tambah tu dengan tolak. Maknanya dia campur je semua. Yang di baris ni dia akan campur ni. Dia campur je semua. Tak payah apa matematik ni. Dia campur je semua ni. Dia campur semua. Habis berapa pun dia campur. Campur dulu semua. Lepas tu barulah ditolak dengan apa yang keluar. Kalau di sini, okey. Di sini dia tulis debit dulu, debit, lepas tu debit dengan kredit. Maknanya debit dengan kredit ni campurkan sekali. Debit dengan kredit tu campurkan sekali. Dia bukan asing-asing tak, dia duduk satu jalur yang sama, maknanya kena campur lah. Macam mana kita nak tolak, nak kira dekat jalur yang sama? Cuba cakap. Tak
boleh lagi. Sekejap nak campur, sekejap nak tolak. Sistem bank ni tak ada kerja. Ini nak tolak dulu. Lepas tu ni nak campur pula. Oh, dia tak ada. Maknanya kerja dia pukul rata lah sistem dia kalau dia satu jalur tu. Maknanya dia campur je semua. Dia tak peduli kau cakap siapa ke. Dia tak peduli. Maknanya dia tahu campurkan. Dia tahu dia campur je. Dia tahu dia campur-campur. Apa tugas dia? Dia campur-campur. Dia tolak yang guna. Tetapi dia salah. Dia debit dengan kredit. Dicampurkan semua sekali. Campurkan dulu. Lepas tu baru tolak debit. Maknanya RM20,000 tu ke mana hilang? Faham? RM20,000 tu hilang ke mana? Kenapa penyata cacat macam itu? Sebab balance yang dia bagi inilah yang tak masuk kat dalam sistem. Yang dah siap ni. Sebab sistem dia tak terima. Kalau tak ngam memang dia tak terima. Maknanya dia kena adjust. Kena kalau tak nanti tak ngam lah kantoi. Kalau campur sekali memang kantoi tunggang terbalik.